Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puteri Siti Noradiah binti Ridwan, nombor kad matrik 4230002171 bersama rakan sekumpulan saya. Kami adalah pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak dari Universiti Selangor. Hari ini kami akan membentangkan mengenai tugasan pertama kami untuk subjek pemerhatian dan pentaksiran kanak-kanak. Tugasan kami yang pertama adalah mengenai laporan penilaian kanak-kanak di taska. Mari kita sama-sama saksikan pembentangan kami. Sebelum saya memulakan pembentangan pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nurul Tasa Idayu binti Zulkifli yang memegang kad matrik 42230030015. Okey, memulakan pembentangan ini dengan pengenalan terlebih dahulu. Okey, antara cabaran dalam menyiapkan bahan bantu mengajar yang kami alami adalah tahap kreativiti dan kemahiran reka cipta kesesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak. Isu keselamatan dan ketahanan bahan bantu mengajar kami. Apabila kanak-kanak melihat orang yang mereka baru kenali, mereka akan menangis sebelum memulakan aktiviti bersama kami. Pelbagai cabaran dari segi masa, sumber, kemahiran yang bersesuaian. Masa yang kami perlukan untuk menyediakan dan menyiapkan bahan bantu mengajar ini tidak begitu lama. Kami menggunakan aplikasi TikTok, Pinterest untuk mencari bekalan idea baharu untuk mereka cipta bahan bantu mengajar yang sesuai dan mengolah sedikit idea untuk menghasilkan bahan bantu mengajar yang sesuai dan menarik. Walaupun pelbagai cabaran dan rintangan yang kami telah lalui bersama, kami tetap tempuh dengan jayanya dan telah berjaya menyiapkan tugasan ini pada masa yang telah ditetapkan. Pertama sekali, marilah kita pergi melihat kepada rancangan pelaksanaan aktiviti atau dikenali sebagai RPA. Terdapat 4 RPA yang telah kami sediakan di dalam laporan ini, iaitu terdiri daripada 4 umur yang berbeza, daripada umur 1 tahun hingga umur 4 tahun. Ini adalah rancangan pelaksanaan aktiviti RPA yang telah saya lakukan bersama kanak-kanak berumur 1 tahun. Saya telah memilih seorang kanak-kanak lelaki berumur 1 tahun, iaitu Muhammad Saif Hadid bin Muhammad Nazrin Harunain. Saya telah menjalankan aktiviti yang bertajuk Kenali Bentuk Segi Empat. Assalamualaikum, nama saya Nur Alia Nabila binti Azman, memegang kad matrik 42230011161. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan borang pemerhatian dan rancangan pelaksanaan aktiviti yang telah dilaksanakan di taska bersama kanak-kanak yang berumur 2 tahun. Berdasarkan rancangan pelaksanaan aktiviti yang bertajuk Jom Satukan Bentuk telah pun dibuat dan diberikan fokus kepada kanak-kanak yang berumur 2 tahun. Perkembangan yang telah digunakan ialah perkembangan awal matematik, iaitu aktiviti ini bertujuan untuk memperkenalkan pelbagai bentuk kepada kanak-kanak melalui pendekatan yang menyeronokkan dan interaktif. Kanak-kanak juga diberikan peluang untuk menyatukan bentuk seperti bentuk bulatan, segi empat sama dan segitiga. Kanak-kanak juga berpeluang untuk mempertingkatkan kemahiran motor halus mereka dengan memasukkan lidi ke dalam straw yang terdapat pada bahan bantu mengajar tersebut. Selain itu, bahan bantu mengajar ini juga dapat memberikan fokus kepada kanak-kanak dalam melaksanakan aktiviti tersebut daripada awal hinggalah akhir. Ini merupakan rancangan pelaksanaan aktiviti saya. Saya telah memilih seorang kanak-kanak perempuan yang berumur 3 tahun yang bernama Nur Sofia Humairah binti Muhammad Nazrin Hairun. Dan tajuk aktiviti saya adalah cantumkan puzzle pelbagai bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Siti Nurul binti Zulkifli. Hari ini akan membentangkan mengenai pemerhatian dijalankan ke atas kanak-kanak berumur 4 tahun. Saya telah memilih seorang kanak-kanak iaitu bernama Muhammad Ali Firdaus bin Muhammad Sazwan, di mana saya telah menjalankan aktiviti yang bertajuk Ceritakan Bentuk, temui mereka di persekitaran kita. Ini merupakan bahan bantu mengajar yang telah pun dibuat mengikut perkembangan dan usia kanak-kanak daripada usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan 4 tahun.
Seterusnya, kita akan pergi melihat kepada borang pemerhatian yang telah kami bina. Terdapat 4 borang pemerhatian mengikut 4 tahap umur yang berbeza daripada umur 1 tahun hingga umur 4 tahun. Ini adalah borang pemerhatian untuk kanak-kanak 1 tahun, iaitu adik Muhammad Saif Hadid yang telah saya bina. Borang ini digunakan untuk saya perhati sepanjang aktiviti dijalankan. Sama ada kanak-kanak dapat menunjukkan minat terhadap objek berbentuk segi empat, kanak-kanak dapat memberikan respon kepada pendidik dengan baik, kanak-kanak boleh menjulurkan tangan untuk mencapai objek berbentuk segi empat yang ditunjukkan oleh pendidik. Adakah kanak-kanak boleh menggenggam objek berbentuk segi empat menggunakan satu atau kedua-dua belah tangan. Sama ada kanak-kanak boleh membaling objek berbentuk segi empat, dan sekiranya kanak-kanak dapat menunjukkan emosi gembira semasa bermain dengan objek berbentuk segi empat. Berikut merupakan borang pemerhatian bagi kanak-kanak yang berumur 2 tahun. Yang pertama sekali, kanak-kanak dapat mengenal dan membezakan pelbagai jenis bentuk, iaitu bentuk bulatan, bentuk segi empat sama dan bentuk segitiga. Perkembangan yang diperolehi oleh kanak-kanak melalui aktiviti mengenal dan membezakan bentuk-bentuk asas seperti bentuk segi empat sama, bulatan dan bentuk segitiga, sememangnya kanak-kanak dapat belajar dengan cepat, terutamanya melalui penglihatan mereka dan apa yang mereka belajar di hadapan mereka. Seperti pendidik memberikan bahan bantu mengajar pada kanak-kanak dan mengajar kanak-kanak tersebut satu persatu dan cara membezakan ketiga-tiga jenis bentuk tersebut. Maka dari situ kanak-kanak dapat membezakannya dan mengenal ketiga-tiga jenis bentuk itu dengan cepat. Dan yang kedua pula ialah kanak-kanak dapat memberikan fokus semasa melaksanakan aktiviti. Hal ini sememangnya pendidik dapat melihat daripada awal hinggalah akhir kanak-kanak amatlah memberikan fokus kepada bahan bantu mengajar yang telah dibuat oleh pendidik tersebut, di mana kanak-kanak memberikan fokus ketika mereka perlu memasukkan lidi yang mempunyai tampilan bentuk padanya dan masukkan lidi tersebut ke dalam straw, dan kanak-kanak perlu memastikan bentuk tersebut adalah sama dengan bentuk yang telah ditampal di atas cardboard. Contohnya bentuk bulat perlulah dimasukkan lidi yang mempunyai bentuk bulat, maka di situ adalah satukan bentuk yang sempurna, iaitu bulat-bulat, segitiga dengan segitiga dan segi empat dengan segi empat. Dan yang ketiga pula ialah kanak-kanak dapat menyebut nama-nama bagi pelbagai jenis bentuk tersebut, iaitu bentuk segitiga, bulatan dan segi empat sama. Di sini perkembangan kanak-kanak menghadapi kesukaran sedikit kerana apabila pendidik meminta kanak-kanak untuk menyebut seperti bentuk bulatan, kanak-kanak hanya mendiamkan diri dan tidak mengikut apa yang pendidik katakan. Sama ada kanak-kanak tersebut malu ataupun kurang keyakinan untuk menyebut dan ataupun tidak reti untuk menyebutkannya sama sekali. Maka dari sini pendidik perlu memberikan bimbingan dan perhatian mana ingin perlu mengajar kanak-kanak menyebut nama-nama jenis bentuk itu dengan secara kerap supaya kanak-kanak dapat pengetahuan yang baharu. Dan yang keempat pula ialah kanak-kanak dapat membuat pengasingan dan pengelasan bagi jenis-jenis bentuk, di mana bentuk-bentuk yang telah dibuat tersebut mestilah disatukan dengan sama antara satu sama lain. Contohnya kalau bentuk bulat mestilah dengan bentuk bulat, kalau bentuk segitiga mestilah dengan bentuk segitiga, dan jika bentuk bulat disatukan dengan bentuk segitiga, di situ salah sama sekali, dan pendidik harus menegur kanak-kanak jika kanak-kanak membuat salah. Namun semasa aktiviti dilaksanakan, kanak-kanak dapat melaksanakannya dari awal hinggalah akhir, dan bentuk tersebut mengikut turutan dan betul. Dan yang kelima pula ialah kanak-kanak dapat menunjukkan keyakinan semasa melaksanakan aktiviti. Hal ini sememangnya sekat perkembangan kanak-kanak, pendidik dapat melihat kanak-kanak sememangnya yakin ketika melaksanakan aktiviti tersebut dan tidak ragu-ragu
untuk laksanakan aktiviti daripada awal hinggalah akhir. Sebagai contoh, ketika kanak-kanak memasukkan lidi yang berbentuk ke dalam straw, maka dari situ kanak-kanak tahu apa yang mereka laksanakan dan sama sekali tidak takut jika mereka membuat kesalahan ataupun jawapan mereka tidak tepat sama sekali. Seterusnya, kanak-kanak dapat menggunakan pelbagai jenis diri mereka, iaitu diri penglihatan, diri pendengaran dan diri sentuhan, di mana melalui diri penglihatan kanak-kanak dapat belajar dengan melihat dan membezakan serta mengenal pelbagai jenis bentuk yang ada, seperti bentuk segi empat sama, bentuk bulatan dan bentuk segitiga. Dan melalui diri pendengaran, kanak-kanak dapat menerima dan mendengar arahan pendidik dengan mudah. Maka dari situ, ketika mereka melaksanakan aktiviti, kanak-kanak haruslah melaksanakan aktiviti mengikut apa yang telah diarahkan oleh pendidik. Dan yang seterusnya ialah kanak-kanak dapat belajar dengan menggunakan diri sentuhan, di mana kanak-kanak dapat menggunakan jari jemari mereka dan melaksanakan aktiviti. Contohnya ketika kanak-kanak memasukkan dan memegang lidi yang mempunyai bentuk ke dalam straw, maka dari situ kanak-kanak dapat menggunakan jari jemari mereka dan dari sentuhan mereka. Ini merupakan borang pemerhatian yang dilakukan bagi melihat sejauh mana perkembangan Humairah semasa menjalankan aktiviti bersama saya. Berikut merupakan borang pemerhatian yang dilakukan bagi melihat sejauh mana perkembangan Muhammad Alif ketika menjalankan aktiviti. Analisis data. Analisis data adalah proses mengumpul, menyusun, mentafsir dan membuat kesimpulan daripada data yang diperolehi. Antara tujuan analisis data ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti corak, menjawab persoalan kajian dan menyokong keputusan berdasarkan bukti. Menganalisis data menggunakan maklumat yang telah kami kumpul melalui pemerhatian yang telah kami buat semasa menjalankan aktiviti di taska. Selain itu, menggunakan borang pemerhatian mengenai tahap perkembangan kanak-kanak yang berbeza-beza mengikut tahap umur mereka. Seterusnya, kita akan melihat kepada borang pemerhatian dan membandingkan kanak-kanak dari segi perkembangan mereka. Kami telah membandingkan kanak-kanak umur 1 tahun dengan 2 tahun dan kanak-kanak 3 tahun dengan kanak-kanak 4 tahun. Berikut merupakan perbezaan atau perbandingan yang terdapat pada borang pemerhatian kanak-kanak bagi kanak-kanak yang berumur 1 tahun dan 2 tahun. Kami mendapati bahawa terdapat perbezaan terhadap perkembangan kanak-kanak berumur 1 tahun dengan kanak-kanak berumur 2 tahun. Kami mendapati bahawa kanak-kanak berumur 1 tahun perkembangannya lebih menonjol kepada kemahiran motor halus, di mana mereka menggenggam dan mencapai objek. Untuk kanak-kanak 2 tahun pula, perkembangan mereka lebih seimbang dalam aspek kognitif, bahasa dan keyakinan diri. Namun, kedua-dua kanak-kanak menunjukkan perkembangan yang positif dan sesuai dengan tahap usia masing-masing, iaitu kanak-kanak 1 tahun dan kanak-kanak 2 tahun. Berikut merupakan borang pemerhatian bagi kanak-kanak berumur 3 dan juga 4 tahun untuk melihat perbandingan sejauh mana perkembangan kanak-kanak itu ketika melakukan aktiviti. Ini merupakan perbezaan perkembangan kanak-kanak yang berumur 3 tahun versus dengan 4 tahun. Perbezaan yang pertama ialah kanak-kanak menunjukkan perkembangan yang positif dalam mengenal bentuk asas. Yang kedua, tahap kemahiran dan keupayaan yang berbeza mengikut usia. Dan yang terakhir, menunjukkan perkembangan yang memberasakan dalam pembelajaran bentuk. Namun, tahap penguasaan dan keupayaan mereka berbeza mengikut usia mereka. Kita akan pergi kepada kekuatan dan kelemahan bahan bantu mengajar dan borang pemerhatian. Terdapat kekuatan dan kelemahan pada BBM yang telah saya gunakan, iaitu mainan kayu berbentuk segi empat. Mainan kayu ini, kekuatannya adalah ketahanannya yang bagus kerana ia dibuat daripada kayu. Dan seterusnya, reka bentuknya yang berwarna-warni dapat menarik minat kanak-kanak serta dapat meningkatkan fokus dan tumpuan kanak-kanak selain melatih koordinasi tangan dan mata kerana mereka perlu bermain seperti ini. Dan tetapi, terdapat kelemahan iaitu hanya memfokuskan kepada bentuk segi empat sahaja.
Seterusnya ialah kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada bahan bantu mengajar bagi kanak-kanak yang berumur 2 tahun. Untuk kekuatan yang pertama ialah bahan bantu mengajar tersebut dapat mengajar kanak-kanak mengenai asas bentuk-bentuk seperti bentuk bulatan, bentuk segitiga dan bentuk segi empat sama. Hal ini kerana kanak-kanak dapat membezakan dan mengenal ketiga-tiga jenis bentuk tersebut, serta pada usia mereka kini, mereka dapat melihat dan mengenal dengan lebih awal serta dapat membantu perkembangan mereka untuk lebih dipertingkatkan, terutamanya dalam bidang awal matematik. Dan kekuatan seterusnya ialah dapat mempertingkatkan kemahiran motor halus. Seperti yang diketahui, melalui bahan bantu mengajar yang telah diberikan oleh pendidik, kanak-kanak dapat menggunakan jari jemari mereka untuk memegang lidi yang mempunyai bentuk dan dimasukkan ke dalam straw. Maka dari situ mereka dapat mempertingkatkan kemahiran motor halus mereka. Seterusnya, bahan bantu mengajar juga mempunyai ciri-ciri yang ringan dan interaktif, di mana bahan bantu mengajar ini ringan, ia dapat memudahkan dan membantu kanak-kanak untuk melaksanakan sesuatu aktiviti, dan itu juga dapat memberikan kelebihan di mana kanak-kanak tidak memerlukan bantuan daripada pendidik semasa melaksanakan aktiviti. Seterusnya ialah memanfaatkan bahan kita semula, iaitu yang terdapat pada kelebihan bahan bantu mengajar ini, di mana pendidik telah menggunakan cardboard, straw, lidi dan kertas, di mana bahan-bahan ini boleh didapati dan boleh kita semula sahaja daripada bahan-bahan yang sedia ada. Terakhir sekali ialah bahan bantu mengajar ini mempunyai bentuk yang berwarna-warni. Bentuk berwarna-warni dapat menarik perhatian kanak-kanak untuk melaksanakan aktiviti. Seperti tahu, kanak-kanak mudah tertarik dengan sesuatu benda yang dia lihat untuk pertama kali. Maka dari situ pendidik boleh menarik perhatian kanak-kanak untuk melaksanakan aktiviti. Sebagai contoh, kalau bentuk bulat, pendidik boleh meletakkan kertas warna yang berwarna biru, dan untuk segitiga pula pendidik boleh meletakkan kertas warna yang berwarna kuning. Maka dari situ kanak-kanak akan lebih teruja. Bagi kelemahan yang terdapat pada bahan bantu mengajar ini, yang pertama ialah tidak mempunyai label ataupun nama bagi setiap bentuk. Di sini, pendidik meletakkan nama ataupun label. Maka dari situ, kanak-kanak dapat belajar. Walaupun mereka tidak tahu cara untuk membaca, tapi pendidik boleh belajar secara perlahan-lahan. Maka dari situ, kanak-kanak dapat ilmu pengetahuan yang baharu. Dan kelemahan yang seterusnya ialah ketidaktahanan pada bahan bantu mengajar. Seperti yang diketahui, pendidik telah menggunakan cardboard. Sekiranya untuk kanak-kanak yang masih kecil ataupun masih aktif, jika menggunakan bahan bantu mengajar ini dengan secara kerap, ia boleh menyebabkan bahan ini akan lebih mudah rosak, dan pendidik perlu membuatnya dengan secara berulang-ulang kali. Maka dari situ pendidik boleh menggunakan cara yang lain, seperti menggunakan bahan-bahan yang lebih tahan rosak dan lebih tahan lama. Ini merupakan kekuatan bahan bantu mengajar saya. Yang pertama ialah dapat merangsang perkembangan kognitif anak-anak, dapat menggalakkan aktiviti pengelasan dan padanan seperti mencari bentuk yang sama ataupun mencari padanan warna yang sama, dapat menggalakkan koordinasi mata dan tangan secara serentak, dapat meningkatkan perkembangan bahasa kanak-kanak. Terdapat juga kelemahan pada bahan bantu mengajar saya, iaitu struktur cardboard yang mudah rosak, bahaya terhadap kecederaan yang mungkin akan berlaku. Bahan bantu mengajar ini tidak dapat tahan air, kekangan terhadap kepelbagaian aktiviti melalui bahan bantu mengajar saya. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai kekuatan dan kelemahan bahan bantu mengajar yang telah disediakan. Yang pertama, saya akan menerangkan mengenai kekuatan, iaitu menggalakkan perkembangan kognitif pada tahap awal, di mana adik alif boleh berfikir secara kritis bagi bentuk-bentuk geometri yang disediakan. Seperti pendidik boleh menanyakan bentuk-bentuk geometri yang telah disediakan, kita boleh bertanyakan
bentuk geometri ini mempunyai berapa bucu, dan ada juga bentuk geometri yang tidak mempunyai bucu. Jadi di situ kita boleh meminta adik-alif untuk berfikir secara kritis untuk menerangkan mengenai bentuk-bentuk geometri yang telah disediakan. Yang kedua ialah penggunaan imej yang jelas, di mana penggunaan imej ini digunakan gambar yang besar dan jelas, jadi adik-alif boleh melihatnya dengan teliti untuk melekatkan gambar pada setiap bentuk geometri yang telah disediakan. Yang ketiga ialah membantu perkembangan bahasa. Sambil adik-alif bermain atau menjalankan aktiviti, kita boleh meminta adik-alif untuk menyebut satu persatu mengenai objek persekitaran yang dilekatkan sesuai dengan bentuk geometri yang telah disediakan. Kemudian meningkatkan tumpuan dan fokus, di mana adik-alif perlu memberi tumpuan sepenuhnya kerana seperti yang kita lihat, bentuk segi empat sama dengan segi empat tepat mempunyai persamaan yang begitu ketara, namun ianya mempunyai perbezaan. Jadi di situ adik-alif perlu memberikan tumpuan sepenuhnya untuk memastikan objek persekitaran tidak tertukar antara bentuk segi empat sama dengan segi empat tepat untuk dilekatkan. Yang terakhir ialah menggalakkan kreativiti dan imajinasi. Seperti yang kita ketahui, objek persekitaran itu adalah objek yang seringkali dilakukan ataupun digunakan dalam kehidupan seharian. Jadi di sini kita boleh meminta adik-alif untuk menceritakan mengenai objek persekitaran yang dipilihnya. Sebagai contoh, objek bentuk geometri bulat mempunyai objek persekitaran seperti pizza. Jadi di situ kita boleh meminta adik-alif untuk bercerita mengenai pizza, seperti adakah adik-alif menyukai makanan ringan seperti pizza. Kita boleh memintanya untuk mencerita. Di situ kita boleh membuatnya berfikiran secara imajinasi untuk menerangkan tentang objek-objek persekitaran yang ada. Okey, walau bagaimanapun, bahan bantu mengajar yang disediakan ini juga mempunyai kelemahan, di mana kurang komponen digital yang interaktif. Seperti yang kita ketahui, pada zaman moden sekarang, kebanyakan bahan bantu mengajar mempunyai alat-alat digital yang mempunyai bunyi-bunyian. Jadi bahan bantu mengajar ini tidak mempunyai bunyian, jadi ia mungkin akan menyebabkan adik-alif kurang berminat kerana tidak mempunyai muzik dan bunyi-bunyian yang menarik perhatian, dan juga risiko rosak, di mana seperti yang kita ketahui, bahan bantu mengajar ini disediakan dengan menggunakan bahan kitas semula. Jadi untuk mengalami kerosakan itu sangat tinggi sebabnya menggunakan bahan kitas semula seperti kotak dan juga kertas. Jadi jika digunakannya dengan keadaan yang kasar dan kuat, ia boleh menyebabkan kerosakan. Bila terdapat kelemahan, pastilah ada cadangan. Jadi sekarang kita akan pergi kepada cadangan penambahbaikan bahan bantu mengajar dan borang pemerhatian. Untuk BBM yang telah saya gunakan, terdapat beberapa penambahbaikan yang boleh saya lakukan. Antaranya ialah menambahkan variasi bentuk, menggunakan penggunaan warna yang lebih kontra dan pelbagai, meletakkan elemen interaktif iaitu bunyi untuk menarik lagi minat kanak-kanak, dan seterusnya menggunakan bahan lain yang lebih mesra alam. Bagi penambahbaikan untuk bahan bantu mengajar serta borang pemerhatian bagi kanak-kanak 2 tahun, yang pertama sekali penambahbaikan yang boleh dilaksanakan ialah pendidik boleh meletakkan label ataupun nama bagi setiap bentuk yang ada, seperti bentuk bulatan, bentuk segitiga dan bentuk segi empat sama. Dan yang kedua ialah pendidik boleh menggunakan bahan yang lebih tahan lasak, di mana pendidik tidak perlu membuat bahan bantu mengajar secara kerap, hanya disebabkan bahan tersebut kerap rosak dan tidak tahan disebabkan oleh kanak-kanak yang kerap menggunakannya. Dan yang ketiga pula ialah daripada segi keselamatan, pendidik haruslah berhati-hati di mana memastikan bahan bantu mengajar tersebut mempunyai ciri-ciri yang selamat, dan pendidik perlulah memberikan bimbingan serta pemerhatian ketika kanak-kanak melaksanakan aktiviti menggunakan bahan bantu mengajar tersebut. Ini merupakan cadangan penambahbaikan BBM saya. Yang pertama,
Pendidik memilih warna latar belakang dan bentuk yang lebih kontras agar kanak-kanak lebih mudah untuk mengenal pasti. Melabelkan nama bentuk, menggunakan bingkai atau garisan yang lebih kemas dan yang menarik, ubah saiz bahan bantu mengajar dengan saiz yang lebih besar untuk paparan di dalam kelas. Okey, baiklah. Sekarang saya akan menerangkan mengenai penambahbaikan bahan bantu mengajar bagi bahan bantu mengajar yang telah disediakan. Di mana yang pertama, menambahkan elemen bunyi atau lagu ringkas seperti lagu-lagu mengenai aktiviti, iaitu seperti lagu mengenai bentuk atau bahan-bahan persekitaran, objek persekitaran. Di mana jika lagu ini ditambahkan pada bahan bantu mengajar, ia dapat mengelakkan adik alif merasa bosan apabila menjalankan aktiviti. Kerana apabila mempunyai lagu ataupun elemen bunyi, ia dapat menarik perhatian adik alif untuk menjalankan aktiviti secara seronok. Yang kedua ialah menggunakan bahan yang tahan lasak seperti kardboard untuk mengelakkan berlakunya kerosakan yang cepat, di mana jika terkena air, kardboard tidak mudah untuk terkoyak ataupun hancur. Yang ketiga ialah menggunakan warna latar yang kontra, di mana memilih warna latar belakang yang lebih terang. Sebagai contoh, menggunakan latar belakang warna seperti kuning atau warna-warna biru, warna-warna terang yang boleh menarik perhatian kanak-kanak dari jauh. Jadi bila mereka lihat bahan bantu mengajar tu, mereka akan rasa macam, wow, apa tu menariknya. Jadi dari jauh mereka boleh nampak bahan bantu mengajar yang disediakan. Dan yang terakhir ialah memperketatkan tahap keselamatan. Seperti yang diketahui, kita menggunakan bahan bantu mengajar kotak, di mana kotak ini jika dipotong, ia mempunyai sisi-sisi yang tajam di bucu-bucunya. Jadi bagi mengelakkannya, kita boleh memotongnya menjadi bulatan bagi mengelakkan adanya tajam pada bahagian bucu. Jadi kanak-kanak akan selamat ketika menjalankan aktiviti. Okey, kesimpulan yang kami boleh nyatakan ialah secara keseluruhannya hasil pemerhatian yang telah dilakukan ke atas kanak-kanak berumur 1 hingga 4 tahun, kami boleh melihat bahawa setiap kanak-kanak mempunyai tahap dan kadar perbezaan yang sangat ketara dari segi perkembangan mereka, yang di mana ini dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti faktor persekitaran, faktor bimbingan guru, faktor rangsangan aktiviti yang dilakukan itu sendiri, dan juga tahap kesediaan individu iaitu kanak-kanak dalam menjalankan aktiviti. Dan harapan kami pula semoga hasil tugasan kami ini dapat menjadi panduan kepada pendidik-pendidik di luar sana dalam menyediakan bahan bantu mengajar yang lebih efisien pada masa akan datang, agar ianya dapat mempengaruhi tahap perkembangan kanak-kanak dari satu tahap ke satu tahap mengikut proses yang sesuai dengan tahap umurnya. Baiklah, sekian. Terima kasih.